Biasa kita beli rim Jepun kan, kita terlalu fokus kepada TE37 dan CE28. Tetapi ada satu model yang baru sampai kedai Wan Cina. Model ini sangat cantik dan juga kualiti sama dengan diorang. Forge telah diabaikan oleh korang. Okey, hari ini Wan Cina nak unboxing rim ini bagi korang nampak ni. Okey, so jom kita buka kotak dulu, tengok rim ni, rim apa guys. Okey guys, so inilah rupa rimnya, rim G025 daripada Vogue Racing. Okey, kualiti rim ini adalah Forge. Itu sebab rim ini 19 inci, ringan gila. Okey, so rim ini dia ialah 19 inci kali 8.5 JJ, offset 45, sesuai untuk kereta Volkswagen, Audi dan juga Mercedes yang pakai 4 biji sama. Okey, so kita boleh nampak rim dia memang sangat cantik. Kenapa? Sebab rim warna dia ialah shining black metal. Okey, yang atas sana dia macam matte sikit tu, itu untuk FK8. Itu pun sama juga G025, tapi dia punya warna matte. Ini warna lagi shining, nampak lagi terang, cantik pasan kat kita korang. Memang cun. Okey, so kita boleh nampak design dia lebih kepada 5 spoke. Nampak kosong ni belanja sangat kaliper korang ataupun disc yang besar-besar tu, AMG ke RS caliper ke macam mana lah. Okey, AP Racing ke mana-mana pun boleh lah. Okey, cap dia memang ada tapi cuba Wan Cina belum tampal lagi cap dia. Okey, cap dia adalah race lah tulis sini. Okey, so sebelum kita timbang berat dia, kita nak bagi tahu ialah dia tak ada anti slip line. Okey, kita boleh nampak finishing dia memang sangat cantik lah, belah dalam ini semua. Okey, so jom kita pergi tengok timbang berat ni untuk rim berapa guys. Okey guys, so kita timbang dulu tengok berat dia berapa. Kita boleh nampak berat dia baru 9.35 kilo saja. Rim ini memang sangat ringan gila. Dia 19 inci. Baru Wan Cina buat video pasal 18 inci Grandmax 57 tu, dia 9.1 kilo guys. Tapi ini 9.35 saja. Bayangkan 19 inci. Besar lagi 1 inci guys. Dia 9.35 saja. Okey. So memang sangat sesuai untuk kereta yang nak performance ke, orang-orang yang cari rim ringan ke, nak lagi cantik. Lepas tu tak naklah CE28 ke TE37 sebab dah biasa ataupun dah bosan tengok orang pasang. Bolehlah pilih rim ini yang telah diabaikan banyak orang ataupun banyak orang tak nampak rim ini. So hari ni Wan Cina nak review sikit rim ni bagi korang. Kalau korang nak cari rim ni boleh cari Wan Cina. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.